pelumba sudah sampai dekat grip position. 4 lampu merah nyala di lintang terpaksa sepang dan pukulan yang baik dari Irfan Haikal. Irfan Diansyah dia terus mencuba untuk dapatkan switching, tapi Nazrul Izzat. Nazrul Izzat, ya, nampak Nazrul Izzat bermula dengan baik dalam perlumbaan ini, tapi nombor 1 di hadapan Irfan Haikal Hamidi yang bermula dengan 16 sebelahnya. Irfan Ardiansyah masuk, tapi di selekoan pertama Irfan Ardiansyah dan juga Irfan Haikal Hamidi, tapi Irfan Haikal Hamidi berjaya untuk sampai terlebih dahulu di hadapan dan keluar di selekor yang kedua selaku pendahulu bagi perlumbaan ini, tapi tidak jauh di belakang. Mengikori nombor 16 Irfan Ardiansyah seperti dalam perlumbaan semalam. Sekarang ini kita nak lihatkan bagaimana Nguyen Hutri dan juga Nazrul Izzat akan cuba untuk bangkit dalam perlumbaan ini. Yang penting bagi mereka di peringkat awal tidak membenarkan pelumba lain jauh, dua pelumba ini jauh lari di hadapan jika dia untuk mengejar. Agak sukar, tapi dengan keadaan jentera yang mereka gunakan, so mereka really kena push untuk memastikan dapat sama dalam pace yang ada pada dua pelumba di hadapan ini. Kita berada dalam lap yang pertama. Perlumbaan mana 8 pusingan kesemuanya untuk mereka lalui. Awal-awal ada gap sedikit dan nampak di antara 20 depan ini dengan kelompok lain. Dan apa ni kita boleh berbeza. Ada belakang, nampak ada pelumba jatuh di belakang. Di bahagian belakang sana ada saya rasa 2 atau 3 pelumba yang terlibat. Itu insiden. Xavier. Ya, tidak pasti, tapi di bahagian belakang pelumba yang terjatuh. Boleh nampak perbezaan jentera Nazrul Izzat. Oh yes, itu adalah Sabu tak silap saya, ataupun Alvin Xavier, salah satu pelumba dari racer Castro Power One. Tapi tadi di skor 5 dengan 6 kita boleh nampak beza jentera Nazrul Izzat dengan jentera Honda. Dalam corner speed memang kita nampak struggle untuk Nazrul. Oh, sekarang ini di bahagian dalam Nguyen Hutri masuk balik di skor 14. Nguyen Hutri perlu keluar daripada kelompok ini untuk memberikan tekanan mengejar Irfan Haikal Hamidi dan juga Irfan Ardiansyah yang semakin menjarakkan diri. Kita baru di leg yang pertama, Alvin Xavier, betul, pelumba yang selamat kemudian semalam. Dia sekali lagi dapat menamakan perlumbaan pada kali ini. Ini adalah cerita yang sama macam semalam juga. Dan Muhammad Irfan Haikal Hamidi yang mendahului dan Irfan Ardiansyah berada pada striking distance, tapi dia tidak mahu memintas. Dia hanya follow saja, ikut saja Muhammad Irfan Haikal Hamidi ini. Yang kita tak expect dari Irfan Ardiansyah adalah dia mula untuk attack di stake 9 di race pertama semalam. Dan sekarang ini kita jangkaan kita adalah exactly the same tactic. Dia akan ikut je Irfan Haikal sampai final lap. Dia tak mau attack di peringkat awal, tapi berikan tekanan terus kepada Muhammad Irfan Haikal Hamidi. Sementara di belakang sekarang ini adalah battle tersendiri antara mereka untuk tempat yang ketiga. Antara Nazrul Izzat bersama dengan Nguyen Hutri dan Umar Akif Abdullah. Tiga pelumba ini juga ada pelumba yang berkaliber. Kita tahu kemampuan Nazrul Izzat dan juga Nguyen Hutri dan Umar Akif yang kita lihat nombor 41 berada di belakang, tapi cuma 2 pelumba depan ini terlalu laju untuk dikejar oleh mereka dari awal lagi. Kita tanya strategi mereka untuk mengekalkan pace, untuk memegang pelumba di depan, tapi agak sukar untuk mereka lakukan. Nampak sekali lagi Hutri punya corner speed kalau banding dengan Nazrul Izzat berbeza, dan di sektor 7 Hutri cuba untuk masuk. Dan so far sekarang ini dalam sektor pertama Nazrul Izzat baru lakukan masa yang terpantas. Hutri lakukan masa terpantas di sektor kedua. So Hutri akan cuba di sektor 9. Yes, cantik dari Nguyen Hutri, block pass di sektor 9. Dia berjaya melepasi sekarang Nazrul Izzat, tapi tugas terusnya untuk bertahan daripada attack yang dilakukan oleh Nazrul Izzat terlebih dahulu sebelum memikirkan bagaimana mengejar 20 di depan, kerana gap antara mereka tadi dalam 1.4 saat, tapi rasanya dah lebih daripada itu. Gap antara 20 di depan dengan nombor 3, 4 dan 5 buat masa ini. Kerana kita masih lagi awal, baru satu lap, masuk ke lap yang kedua sekarang. Dan sekali lagi strategi yang sama digunakan oleh Irfan Ardiansyah. Carbon copy yang berlaku semalam sama saja dengan dia mengikori, tapi macam katakan daripada lekor 9 dia mula attack di lap yang terakhir. Yang penting bagi dia adalah untuk tidak memberi peluang pada Irfan Haikal Hamidi lari jauh, tidak untuk mengejar agak sukar. So dia akan berada di Irfan Haikal Hamidi melihat di belakang
Mungkin terfikir apa berlaku semalam. Dan dia tahu di belakang nombor yang sama. Macam mana dia nak lari. Dan untuk lari daripada Irfan Ardiansyah. Kita boleh nampak tadi arahan dari Hutri untuk dua lap yang kita baru lakukan. Dia cuba bagi arahan kat Nazrul Izzat dengan Akif Abdullah untuk bekerjasama dan cuba untuk kejar balik rider pelumba yang di grup depan. Kerana kita tahu Hutri ada pace, cuma dia tidak nasib baik masa opening lap, dia perlu battle. So, sekarang ini adalah misi untuk grup kedua ni. Yang ini terikat satu lap pun sudah cukup terikat dalam kumpulan yang kedua. Dan memberikan kesan besar untuk dia mengejar kumpulan di hadapan. Dari di belakang ni sekarang kita lihat nombor 2 di belakang. Dan ini kedudukan untuk 1-2-1. Tangling Furong, Seben Sabu, Muhammad Darwish Amsyah, Muhammad Ridwan. Sekian Anas Azizullah Khairi, Muhammad Haziq, Muhammad Fairuz, Kasun Jacob Solis, Kablis Rajni Krishnan dan Ng Wai Sheng. Kita ada kumpulan B, jangan lupa. Dan yang kita lihat sekarang ni tadi adalah kumpulan A yang di depan. Kumpulan B berada di belakang. Dalam perlombaan ini gap semakin jauh, 23 saat mereka tinggalkan. Semalam dalam perlombaan di penghujung 39 saat, Nguyen Putri ditinggalkan di belakang, tapi Nazrul Izzat semua ditinggalkan 19 saat di tempat yang keempat pada perlombaan semalam. Tadi kita boleh nampak beza kelompok depan dengan kelompok kedua dalam 1 saat setiap pusingan. Ini adalah leader dalam MSBK 250B, Kasim Jacob Solis. Kerana kita banding dengan race pertama semalam, Kablis Rajni yang menang dan bagi satu challenge kat Carlson. Tapi kali ini kita nampak jarak yang cukup selesa untuk Carlson. Carlson berada di kedudukan tempat yang ke-11, tempat pertama dalam 250B ini. Dan Kablis Krishnan di tempat yang kedua. Gap dia ada jauh, 12 saat dia tertinggalkan kali ini. Kemudian yang baik untuk Kasim Jacob Solis sementara di depan. Ini adalah di mana semua tekanan juga kepada Irfan Alami di mana dia akan di belakang Irfan Ardiansyah, tidak mahu lepas mengikori dari belakang. Dia yang bagus dari Irfan Haikal kerana dia dah tahu taktik Irfan Ardiansyah. So maybe untuk 7 pusingan pertama dia akan rasa okey, selamat lagi, tapi pada final lap dia tahu Irfan Ardiansyah akan cuba untuk masuk tutup dari tu macam mana, itu soalannya sekarang ni. So kita tahu Irfan Ardiansyah berpengalaman dan dia tahu cara untuk buat block pass yang cantik dengan ambil advantage. So agak sukar untuk Irfan Haikal. Tapi dah 3 musim kita lihat battle antara dua Irfan ni. Ya, betul. Ya, dan lalu juga Irfan Ardiansyah melakukan perkara yang sama sebelum itu pun. Dan itulah strategi yang ada. Kerana kita boleh faham juga kalau itu untuk memastikan jika terlalu awal mintas, pelumba itu akan dapat memintas lagi dan nampas kembali kedudukan. Dan dalam faktor dengan tayar juga tidak baik kerana mereka akan fighting dan braking yang kuat. So that akan menyebabkan hilang grip dengan lebih cepat. Jadi itu juga akan dijaga oleh pelumba. Itu sekali lagi perbezaan corner speed dengan Hutri dengan Honda Racing Vietnam dibezakan dengan Team ACR punya R3. Lihatkan tadi dapat Nazrul Izzat di depan, tapi dia selekoh panjang begitu, memang nampak dengan mudah Nguyen Putri merampas kembali tempat. Sementara tidak mahu lepaskan juga Akif Abdullah mengikori saja di belakangnya. Ini adalah kedudukan yang ada 1-2-1, 6-15 dan 2-1-2. Seven Sabu yang mula di petak 14. Good start untuk Seven Sabu untuk 3 lap pertama seperti hari ini. 1-2-1 itu ialah Tangling Furong, 6 Seven Sabu, 15 Zakwan Zaid dan Zazul Khairi, 2-1-2 Muhammad Darwish Amsyah. Haziq nampak dalam kumpulan ini. Jadi ini ada pattern mereka yang tersendiri di belakang. Terutama Kasim Jacob Solis yang sama Kablis Rajni dan Ng Wai Sheng. Tapi kalau kita lihatkan ketinggalan agak jauh sekarang Kablis Rajni Krishnan di belakang. Kasim Jacob Solis yang dapat mengikori dalam kelompok di depan, kelompok dalam kumpulan A. Tidak ada perubahan pada kedudukan ini. Lap demi lap inilah kedudukannya, tidak berubah
Kalau kita lihat pada sebelum semalam pun sebiji sama apa yang dia lakukan. Strategi dia mengikori saja. Cuma battle sini yang lebih menarik untuk kita lihat. Kerana kita tahu di depan tidak ada cubaan untuk melepasi. Dan kini sampai di selekor Nguyen Putri yang ada kelebihan. Tapi bila di bahagian belakang dan ada lalu lurus yang membolehkan Nazrul Izzat dapat melepasi, Akif mengikori saja dua pelumba di depan. Oh, nampak cubaan daripada Nazrul Izzat sekali lagi untuk memintas. Ini 1 dan 2. Ni kita nampak dia memintas dan dia berada di depan. Ini akan berlaku dia setiap kali sampai di sini 7, 6, 7, 8, 9. Tapi bila sampai dia 12, situ Nguyen Putri akan masuk balik. Dia akan sweep untuk rolling masuk untuk melepasi pada kedudukan ini nanti. Ya, kita boleh nampak setiap kali Puteri sampai di selekor 5 dengan 6, dia akan cuba untuk menutup ruang. Dan sekarang ni Carlson Jacob Solis. Tengok jauh. Carlson Jacob Solis dengan Kabilesh. Jauh sangat dengan Kabilesh Rajni Krishnan. Dalam setiap pusingan hampir 1 saat yang beza masa Carlson Jacob dengan Kabilesh. Mungkin something happen juga di peringkat awal. Mungkin dia terlibat dengan sekali dengan crash yang ada di peringkat awal tadi. Because terlalu jauh tinggalkan 15 saat dia ditinggalkan dalam perlombaan ini. Sebab kalau kita lihat pada lap time Kabilesh pada race 1 semalam, dia melakukan masa 2:32.039 as his fastest. Tapi kali ini hanya mampu 2:34.063. So hampir 2 saat kurang dari semalam. So definitely ada isu untuk Kabilesh. Mungkin sekat ketika berlaku insiden yang melibatkan Alvin Xavier tadi. Sekali lagi Alvin Xavier tak dapat untuk meneruskan perlumbaan. SPK 250 ini. Ini 1 dan 2. Adakah Irfan Ardiansyah tidak akan mencuba? Tidak akan mencuba. Dia akan benarkan sahaja Irfan Hamidi untuk berada di depan. Sama seperti semalam. Kita sebenarnya expect yang Nguyen Putri boleh bagi challenge kepada dua pelumba ini, tapi ternyata dia tidak dapat lepas daripada kumpulannya sendiri. Dan sekarang ini mungkin Irfan Ardiansyah cuba masuk di selekor pertama. Tidak, nampak dia tidak mahu cuba. Dia biarkan saja. Walaupun kita nampak ada peluang untuk dia masuk di inside line, tapi dia still tak mahu untuk ambil peluang yang ada. Ini memang dari dulu lagi taktik Irfan Ardiansyah, and memang dia berjaya juara juga di MSBK 250 dengan taktik ni. Ya, kerana beberapa kali dia berada di belakang. Kalau dulu pun kita ada battle bukan 2 orang pelumba je, 3-4 pelumba. Dia hanya mengikori dan tidak. Kali ini dia mungkin dia dengar apa yang cakapkan. Mungkin kali ini dia rasa dia ada pace yang lebih sikit, so dia nak cuba untuk tengok kalau dia boleh buat satu jarak depan Irfan Haikal. Ataupun ini taktik Irfan Haikal. Dia baru nak sebut tadi. Mungkin dia akan fikir terlalu lama cakap, lepaskan dulu. Dan sekarang dia pula yang mengikut dari belakang. Dan mungkin nak bagi apa yang Irfan Ardiansyah lakukan padanya semalam, dia hari ini nak lakukan perkara yang sama kepada Irfan Ardiansyah ini. Tapi di sini dia boleh lakukan, tapi dia kena ikut pace Irfan Ardiansyah pula. Maintain di belakang, which is bukan mudah untuk lakukan. Kori sekarang Irfan Ardiansyah di belakang untuk menghentikan saat yang sesuai termasuk. Depan kita lihat battle antara Prodigy dengan The Rising Star. Dan sekarang ini di belakang Nazrul Izzat dengan Non-Factory battle dengan Factory Team Honda Racing Vietnam sama motor Honda Racing Malaysia Akif Abdullah. Setakat ini nampak macam Nazrul Izzat selesa. Kalau kita lihat pada lap time, lebih kurang sama dengan race pertama minggu ni. Tapi in terms of battle, tak dapat the speed yang dia mahukan. Dengan jentera yang digunakan ini, dia dapat sikit lagi dah boleh untuk mengejar dua pelumba yang berada di hadapan Irfan Ardiansyah dan Irfan Haikal Hamidi. So, sekarang masa lagi Irfan Ardiansyah yang mendahului dalam perlumbaan. Jadi mungkin Irfan Haikal Hamidi yang lepaskan dulu. Dia masuk ke 2 lap yang terakhir sekarang. Reverse taktik dari Irfan Haikal.
Ni first time kita jumpa, kita nampak Irfan Akal mencuba taktik macam ni. Sekarang di belakang Nazrul Izzat, still dia dapat maintain di depan. Mungkin Nguyen Hu Tri dengan Akif cuba untuk simpan untuk final lap, tapi Akif dah cuba dah di sleko pertama. Hu Tri nampak ruang, tapi Nazrul Izzat dengan dia punya corner speed still berjaya untuk menutup ruang. So sekarang ni ini adalah still battle untuk final podium spot. Putri nampak ni macam dia ada struggle sedikit sekarang ni di sektor pertama. So ni peluang untuk Nazrul Izzat buat satu jarak di depan. Ya, Nazrul Izzat dia akan cuba untuk menaiki podium. Pada kali ini semalam dia gagal untuk naik ke podium. Irfan Ardiansyah boleh menoleh ke belakang. Tengok di mana Irfan Akhamidi berada. So sekarang ni Ayu yang mempertahankan kedudukan di depan sekarang. Tapi ini bukan tugas yang mudah untuk Ayu. Ini adalah real battle yang ada di Lita sekarang kalau kita saksikan. Di depan tu mereka memang menunggu saat sahaja untuk bukan push, tapi di sini nampak ni Putri ketika sampai di sektor panjang dan dia punya kelebihan yang ada dekat situ. Tapi Ayu cakap ni baik bertahan. Ya, Akif betul lah yang Akif betul nampaknya dia ada kelebihan sekarang ni. Putri dia nampak macam race pertama semalam dia struggle untuk final 2 lap. Dan saya lihat dekat Park Fermé memang dia punya tayar habis pada penghujung perlumbaan. So maybe Putri lagi sekali dia ada struggle, dia ada issue. As I said, maybe suspension setup dia tidak bagus untuk jaga cengkaman tayar sampai penghujung perlumbaan. So kalau kita tengok bezaan Akif Abdullah, lap time pun Akif lagi laju sikit dari kalau banding dengan Putri. Dua pelumba ini akan masuk ke lap yang terakhir. Tapi di belakang Nazrul Izzat masih lagi dapat bertahan. Tapi nampak macam mana Nguyen Hu Tri akan mencuba sekali lagi di selekor ini. Okey. Ini antara dua pelumba ini dan pelumba yang terjatuh di belakang. Ini mungkin di kelompok yang kedua itu. Saya itu Muhammad Amsyar, tapi kita dapat lihat nomor. Okey, ini dah masuk ke final lap. Di sini kalau betul Irfan Akhamidi lepaskan dari Irfan Ardiansyah, di sini dia akan cuba masuk. Kali ini insiden di bahagian belakang seorang pelumba terjatuh. Dapat untuk meneruskan perlumbaan last lap untuk kesemua pelumba. Irfan Ardiansyah tahankan kedudukan di depan dengan Irfan Akhamidi mengikori di belakang sekarang. Okey, di mana tempat yang dia boleh lakukan untuk memintas regularity 4 sekarang ini dari Amsyar yang terjatuh tadi. Kalau semalam Irfan Ardiansyah lakukannya di turn 9 dia mula. Nguyen Hu Tri yang berjaya melepasi sekarang ini. Ini untuk perebutan tempat ketiga untuk naik ke podium. Nazrul Izzat berjaya termasuk melepasi sekarang ini kembali untuk berada di tempat jam ketiga. Ya, title berbeza antara grup depan dengan grup kelompok yang kedua. Hu Tri dengan corner speed dia akan cuba masuk di sleko ke-7, tapi Hu Tri berjaya untuk dapat block pass dalam sleko ke-7. Tapi saya yakin Nazrul Izzat akan cuba di sleko 9 sekarang ni. Irfan Akal dia akan cuba di sleko 9 atau 15 nampaknya. 15. Sama dia akan cuba. Tapi di sini kita nampak Nazrul Izzat habis-habisan bertahan untuk kedudukan. Lagi bahaya untuk Nazrul Izzat adalah 12 dan 13 nanti. Tapi sementara di sini masih lagi Irfan Ardiansyah yang kita tahu dia akan attack pada saat akhir. Sekali dia di depan, dia yang kena bertahan daripada Irfan Akhamidi sekarang ini. Mereka menuju ke turn 12, 13, menuju ke 14. Mungkin 15 akan menjadi penentu. Nampak gayanya keluar pada pace yang sama untuk kedua-dua pelumba. Irfan Akhamidi mencut sekarang ini. Ini peluang dia cuba untuk melepasi, dapatkan slipstream untuk melepasi Irfan Ardiansyah di depan. Setelah di belakang Nazrul Izzat masih lagi bertahan pada kedudukan tempat yang ketiga, tapi kedudukan yang rapat 3, 4 dan 5. Kita nampak dia akan cuba masuk dari ke dalam. Irfan Akhamidi dia wide sedikit. Dan mungkin itu untuk dapat masuk, tapi Irfan Ardiansyah yang berjaya kali ini. Kerana Irfan Ardiansyah tidak dapat lepas. Jadi di belakang yang menarik kita lihat antara Nazrul Izzat yang berjaya pertahankan kedudukan tempat yang ketiga.
Wong Yan Hutri tempat yang keempat dengan Akif Abdullah tempat yang kelima. So nampaknya kalau kita katakan Irfan Haikal Hamidi dia lepaskan dulu Irfan Ardiansyah, tak menjadi juga kali ini kerana lalu suka untuk dikejar. Turn 15 tu jadi penentu kerana kita nampak tadi Irfan Haikal Hamidi masuk di bahagian dalam. Tapi bila bahagian dalam tu break lewat, dia akan wide sedikit. Itu memang tak dapat dielak oleh Irfan Haikal Hamidi. Ini untuk Carlson Jacob Solis untuk mengambil checker flag bagi 250B. Dia meninggalkan jauh di belakang Kabinet Rajni berada di kedudukan di tempat yang kedua. Kabinet Rajni Krishnan dengan Wei Shang dalam 250B.